cuaca okey tadi. Ni pagi ni tiba-tiba hujan balik. Beli durian. Okay guys, setelah 3 minggu kita tak camping, hari ni kita camping lagi. Tapi kali ni kita bertiga sahaja, kami bertiga. Tak camping yang ramai-ramai lah kali ni. Sebab kita nak try explore lagi. Satu lagi kampung orang asli yang berada di bla-bla Pahang yang dinamakan Pos Sinderut. Pos Sinderut ni dia sebelum Sungai Koyan. Jalan masuk dia lah selepas yang camping minggu lepas tu yang kita pergi di Sawit tu. Depan sikit dia simpan ke ulu Sungai Raup tu. Tapi kami lajak ke depan lagi sebelum Sungai Koyan. Lebih kurang 10 km lah sebelum Sungai Koyan tu ada simpan masuk ke Pos Sinderut. So jalan awal-awal tadi tu smooth. Lepas tu ni dah jalan yang orang kata off-road lah. Tapi setakat ni kami masuk ni alhamdulillah okey lagi. Orang kata boleh lagi lah. Sempat juga tadi kita jumpa bayar yang kita camping minggu lepas, camping bulan lepas tu. Seingat saya kita jumpa dia dekat Pos Lemoy tu. Orang jual ikan, ayam ke apa. Lepas tu sayur lah. Dia masuk ke Pos Sinderut pula. Dia datang jual benilah sayur-sayur, barang-barang runcit, barang-barang segan. Dia ibarat pasar raya bergerak lah orang kata. Tadi ada jumpa dia masa jalan masuk tadi tu. Ini yang dalam video tu. Dalam video tu. Dia yang masuk tu, yang hantar, yang jom kita nak beli sayur itu hari tu. Bang, ingat saya lagi ke? Lemoy. Jalan sudah tutup. Sekarang sudah tutup kan? Hari tu ada. Ini sampai mana you masuk? Sampai Sinderut? Sekolah itu. Sampai Sinderut. Sinderut lah? Oh yo. Okey lah, jalan okey. Jalan okey. Saya baru first time mau masuk ni. Ini jalan okey. Jalan okey lah ni. Okey lah. Assalamualaikum. Jumpa dia. So dia pun akan masuk ke jauh lagi ke dalam, ke Pos Sinderut. Kita pun ada lebih kurang, kita masuk dalam ni lebih kurang 30 km juga ni. So kita ada dalam lebih kurang 20 km lagi. Ambil masa sejam lebih lagi ni. Dengan keadaan jalan macam ni. Kita pun tak pasti lagi ni campsite dia macam mana ni. Nanti baru kita nak try tengok sendirilah. Kita try cari sendiri ada campsite ke tak ada campsite ke. Nanti kita update lagi guys. Alright, stay tuned. Guys. Boleh tahan juga jalan dia. Bayar tu cakap tadi jalan okey. Saya naik ni saya tahu lah. Dia hari-hari biasa kot. Dia dah biasa dah hari-hari jalan dia lalu. Kita ni jarang-jarang sekali lalu jalan yang tak berturap ni, yang off-road ni. Dia jalan dia dulu ni mungkin ada dah siap tar, tapi dah rosak balik. Itu yang jadi itu sikit tu. Ada yang teruk, ada yang berlubang apa semua. Jadi haraplah kerajaan dapat repair jalan ni bagi orang kemudahan orang lain ataupun penduduk orang asli kat sini senang nak keluar masuk lagi.
Kesian tu orang nak pergi beli barang jauh. Okay guys, stay tune guys. Kita ada lagi apa ni? Oh, 13 km lagi guys. Tapi jangan ikut dia punya ni masa-masa ni, tak tahu betul ke tak ni. Kita ambil gambar. Kita ambil gambar tu. Jalan depan okey lagi ke? Tak faham. Oh, tak pernah masuk ah. Oh, baru nak explore. Oh. Ni mana mau pergi mana? Sindiruk juga? Turut. Oh, ingat samalah. mau keluar Perak sana. Boleh. Terus je keluar Perak sana. Tapi Slim River. Terus. Kalau terus jalan sampai Slim River. Tapi kereta tak lepas kan? Dulu, ni lah. Kereta belum kan? Motor saja. Tak sure, dia tak Mungkin sure. boleh tau. Ya. Mungkin boleh tau. Tak dapat patah balik ah. Jauh tu. Nak patah balik. Rasa okey lah. Rasa boleh. Okey. Thank Okey you. bang. Hati-hati ah. Hati-hati. Bersih je kawasan dia. Tak ada sampah nak disampahkan. Yelah betul. Ni mana nak mahal ni? Boleh hot tu. Kecil-kecil. Oh, belum masak lagi. Wih, banyak kak. Yang besar pun dah ada. Kalau kita jalan bawah ni ada tu, dah ada masak. Hasil tani. Oh. Entah dia durian. Ni rambutan. Wah, banyak rambutan. Tapi tak masak lagi. Oh, getah. Dia jual getah. Ambil daripada dorang asli ni, lepas tu jual. Cantiknya. Aku dah bunga kat sini. Pink ke tu? Sini besar lah kampung dia. Bang, tumpah tanya bang. Kalau nak camping kat sini, cakap sama siapa bang? Anak Tok Batin. Anak Tok Batin? Di mana rumahnya ya? Di atas lah. Abang boleh tunjuk saya rumah dia? Okay guys, kita kena pergi rumah Tok Batin dulu untuk minta izin. Kita boleh minta izin kita camping kat sini ya. Itu peraturan biasa kalau kita pergi mana-mana kawasan camping di pedalaman Okay guys, jom kita pergi bersapa dengan Tok Batin. Okay guys, tadi kita dah sampai dah campsite ni, cuma tak ada orang. Jadi kita pergi minta izin dulu dengan Tok Batin di sini. Kita patah balik, lebih kurang dekat je kat kampung tadi tu.
Mau camping bang. Ada di situ. Nak duduk situ, nak tidur situ. Kalau situ ada Yokbo. Yokbo yang dijaga sini. Dia jaga sini ya. Itu dekat belakang rumah situ. Di sana. Depan itu. Depan tu rumahnya. Okey. Saya jumpa dia lah. Okey bang, terima kasih. Yelah, aku nak tunjukkan jalan. Ini ya. Batin yang mana satu. Rumahnya mana? Ikut je dia. Ini. Dah sampai. Tu ni rumah dia. Ini rumahnya? Mana dia? Ada tidak? Dia pergi Kemeron. Oh, Kemerun. dia- Rombongan Kemeron. Dia pergi kamera. dia pergi. Terus lah, tanya dulu. Tak ada orang pula. Tak ada signboard lah. Tadi ada depan itu. Signboard apa abang cari? Pergi dalam tu. Oh, pos sendiri. Saya rasa atas lagi apa? Yang kampung Muman itu. Muman lah. Oh, so bukan sini. Bukan sini. Atas lagi. Tapi naik daripada sana saya ingat. Oh, okey. Dia pecah dua je kan jalan tu kan. Nanti naik atas sana. Hujan. Dah rasa lah hitik. Hujan lah. Okey guys. Hari ini kita akan merasmikan kemah baru. Alamak, nak hujan lah. Nanti kan apa kemah terbaru kami. Kita unboxing kat sini kemah baru. Alamak, hujan pula. Jom kita cepat-cepat pasang kemah. Tak masuk. Masuklah. Nanti kalau lenturkan dia. Macam tu. Ada 50 kali mak. Mak, kalau banyak kita tengok yang kami tu. Patutlah daripada tali pelik baik. Sama ada dia terbelit atau dia terlebih panjang. Mak lagi pam ke? Tak payah. Nak kata ni tak rata, dah rata dah. Tegangkan ni, tarik ni tiang dia. Tarik. Tegangkan ni.
Alhamdulillah setelah bertengkus lumus tadi kita betulkan jemput ni. Guys, sekarang kemah A10 yang baru, kita baru rasmi ni hari ni di campsite Pos Cindy Road. So baru-baru kita nak try lah A10 ni kan. Kita baru first time mencuba. Boleh tahan, senang je pasang dia. Cuma untuk first user macam saya agak keliru sikit lah mula-mula kan. Lagipun kita tadi pakai pump manual saja yang dibagi. Pump auto kita dah order tapi belum sampai. So nak tak nak kita nak check kemah ni alright ke tak alright sebelum takut nanti bila dah lama sangat kalau ada apa-apa masalah tak boleh nak refund ke apa nanti. So kita kena check lah. So jadi kita terpaksa datang camping juga hari ni walaupun barang belum mencukupi. Kita pakai apa yang ada je sebelum-sebelum ni. Dan dengan hanya kemah ni je lah yang baru kan. So alhamdulillah tadi ada sedikit masalah tapi dah okey dah ni. Rasanya kalau ada apa-apa masalah nanti kemudian saya akan upload dalam, saya akan letak dalam video ni lah. Setakat ni okey lagi. Durian kita support orang sini dia datang dia offer durian tapi ada lagi dia kata ada lagi bang kan. Nanti bawa lagi sikit nanti si tulang tu mau bawa balik ni. Okey bang, terima kasih. Okey. Ui besar. Terima kasih tak tahu berapa kilo ni tapi dia bagi kita RM11 satu biji ni. Terima kasih banyak-banyak brother. Daripada orang kat sini dia offer je jual-jual kat kita. Nanti kita buka guys. Alright. nampak gelap dah sekarang. Sebelum hari gelap, saya plan nak cari kayu api. Kutip kayu macam ni je. Tak nak
besar-besar sangat. Kita nak buat kecil-kecil je kat api supaya orang kata ada je kan. So nanti kita cari lagi guys. Ni bau sikit ni. Kita buat batu sempadan supaya api dia duduk dalam kawasan ni je lah. Kawasan yang memang dah orang buat kayu api ni, orang buat bakar ni, supaya dia tak merebak lagi ke luar. Kalau api besar, kita pakai kayu besar, mungkin merebak lah. Tapi kita cuba minimiskan supaya dia tak ni. Kalau tak, sayang lah. Nyamuk. Mana ya? Nampak kakak tadi tu. Ni. Dia belum mekar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ni durian yang kita dapat daripada orang asli tadi, dia datang jual. Yang ni saya kait sendiri, tapi belilah dengan dia orang. Bagi duit rokok je, dia kata dia minta duit rokok, tapi saya ikut kita nak bagi berapa seikhlas hati lah. Alhamdulillah, rezeki-rezeki kita camping kat sini, ada durian, ada petai. Kita support ekonomi orang kat sini sekali lah. Try rasa durian dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni. Lemak hangat eh. Kayu basah, jadi susah sikit nak naik api. Bagi dia bara. Okay guys, selamat malam. So ni malam pertama kami di campsite. Dipanggil kat sini campsite Kampung Nyamuk, yang terletak di Pos Sindurut, Kuala Lipis, Pahang. So campsite ni bertemakan wild campsite. Cuma dia ada toilet je lah yang dia ada. Yang lain tu tak ada fasiliti apa-apa lah. Ada toilet, ada sinki tu saja. Nampaknya malam ni kami sajalah satu-satunya campers yang bermalam di sini hari ni. Kami ingatkan adalah orang juga kan bermalam juga. Nampaknya tak ada orang guys. Hanya kami saja, kami bertiga saja. So guys, ni suasana malam lah di campsite. Lampu tak ada So kami pakai lampu sendirilah. Memang betul-betul gelap tak nampak dah apa sekeliling kita. So saya ada pasang lampu sikit kat sini. Lepas tu saya ada buat unggun api kat sana, campfire belakang. So tu tapak yang kita buat petang tadi tu lah. So untuk di tapak kami ni, dia random lah. Tapak kat sini dia random lah. Biasalah campsite yang wild ni dia pilih lah yang mana-mana spot yang korang rasa okey kan. So saya pilih kat sini lah, kat tengah-tengah. Wih, pasal lampu lagi banyak. Oh, binatang-binatang kecil-kecil tu. Okay guys, nanti kita update lagi guys. Apa je dia punya apa yang menarik di sekitar campsite Kampung Nyamuk ni. Alright.
Okay guys, alhamdulillah guys. Tadi saya tengok tadi tak nampak tau bintang-bintang atas ni. Mungkin ada awan. So sekarang ni jam menunjukkan pukul apa dah? 12.30. Baru kita nampak. Oh, penuh dengan bintang guys. Kat sini kita kan dalam gelap kan, dalam keadaan sekeliling ni gelap. Jadi baru kita boleh nampak full bintang kat sini. Hui, lawa gila. Nampak macam apa orang kata, boleh buat stargazing lah kat sini. Ada nampak juga buruh-buruh. Memang cantik lah. Alhamdulillah kita rezeki cuaca baik hari ni. Nampak lah bintang. Dari sana memang nampak terang. Korang kena experience sendiri lah kalau nak try stargazing kat sini kan. Yang mana rasa nak try stargazing kat sini, nanti boleh datang sini. Okay guys, stay tune. Okay, selamat pagi guys. Hari kedua. Sekarang pukul berapa pagi lagi ni? Sekarang 7.50 pagi. Hampir pukul 8 pagi Jadi okey, cuaca okey tadi. Ni pagi ni tiba-tiba hujan balik, gerimis. So pagi ni hujan balik hujan gerimis pagi ni. Tengok kambing-kambing. Hujan pagi ni, kita tak tahu nak buat apa ni. Ni lah suasana dia di website ni. Alhamdulillah tidur nyenyak semalam. Cuma kat sini patut kita risaukan kalau musim-musim hujan ni adalah kepala air lah kan. Kita yang kita risau. Tapi alhamdulillah semalam cuaca baik lah. Semalam masa kami datang tak ada hujan sangat lah. Alright guys, stay tune. Nanti kita ambil lagi keadaan semasa di campsite ni. Alright. Setup kami tak ada fly sheet lagi. Saya punya extend untuk awning dia ni saya tak beli lagi. Tak ada stok. So saya order fly sheet besar tapi belum sampai. So terpaksa saya pakai sementara ni pakai payung dulu. Yang ada fly sheet pun tak apa-apa cantik, tak apa-apa nak ngam juga. Sebab saya punya fly sheet yang sana tu, yang satu tu kereta tu, yang tu kotor jadi tak pasang lah semalam. Sebab semalam cuaca baik. So hari ni kita set up pakai payung dulu lah. Ni untuk masak pagi ni je. Untuk sementara kita nak goreng kari pap dengan masak air. Nanti barang kita sampai, fly sheet baru sampai, baru kita pasang lah. Alhamdulillah ni musim-musim hujan kan. Inti apa ni? Inti daging. Okay, ni kari pap Ramli Ramli burger punya kari pap. Ramli burger, inti daging. Daging. Ni sarapan kita lah. Simple je. Dah makan durian dah. Sarapan? Sarapan durian? Dia dah makan durian dulu. Pisang ada, nak buat goreng pisang. Semalam dah buat dah. Dah hangat dah.
Okay guys, okay, untuk hari kedua ni saya akan buat sedikit review lah dari campsite Kampung Nyamuk, Pos Sindiro, lokasi kita camping kali ni. Alright, walaupun hari Minggu hari Minggu tak ada orang guys. Datang semalam pun tak ada orang, hari ni pun tak ada orang. Jadi best sikit lah, tak ada orang kan. Jadi macam campsite ni kita orang punya lah. Alright, so tapak dia ni random lah, pacak je mana-mana, luas, sangat luas. Okay. Tapi cari yang rata lah Okay, macam saya sini kalau kata musim panas, agak panas lah, mesti kena ada flysheet lah. So sekarang ni mendung je. Alhamdulillah kita dapat cuaca yang okay. Sebab saya tak ada, belum pakai lagi flysheet kat depan tu. Alright, so tapak tengok mana yang korang rasa rata, nak duduk bawah pokok. Tapi kalau saya bagi tips okay, kalau kat sini lagi cantik lah. Sebab bila matahari dah lepas pukul 2, pukul 3, kawasan ni dia akan panas sikit. Dan yang teduh dekat sini guys. Dekat kambing tu. Kat kambing tu teduh guys. Sebab nanti matahari dia turun belah sana tau. Naik belakang kamera ni, naik. Okay. Yang turun nanti belah sana. Dekat kambing tu. So bila korang pacak kat situ nanti teduh lah sebab ada pokok. Okay, tapi kalau nak tapak di depan sungai, betul-betul menghadap sungai, belah sini lah guys. Boleh ikut saya. Alright. Kat sini boleh. Nak lepak-lepak, nak pacak kat sini pun okey. Ada sinki juga. Alright, jom kita pergi tengok kat sini. Situ ada satu sinki tapi pipe tak ada. Jom. Yang kat sana ni tapak depan sungai guys. Tapak depan sungai. Okay guys, ini adalah tapak depan sungai Ini adalah, sini rata lah, rata tapi tak berapa luas sangat sebab dia ada banyak akar-akar pokok ni. Kita boleh nampak akar-akar pokok ni. Tapi yang kelebihan kat sini korang dapat sinki. Kat sinki dekat, ke akses sungai pun dekat. Okay. Dan korang boleh pergi ke toilet pun dekat. Ni toilet yang baru lah, paling baru. Ada berapa pintu tu? 3 pintu. Nanti kita pergi check out dia punya toilet dia. Alright. So kat sini redup lah. Ada pokok apa semua. Ini antara spot yang terbaik juga. Ini antara spot yang terbaik juga kalau korang nak camping kat sini. Sebab dia mudah. Banyak kemudahan. Dan kita pergi tengok lagi apa lagi yang menarik di sekitar campsite ni. Alright. Jom kita tengok tapak-tapak lagi yang boleh kita pacak Alright guys, jom. Alang-alang tu saya review toilet dululah. Ni antara toilet baru lah. Okay guys, ada 3 pintu guys. Ada 3 pintu. Memang berfungsi baik. Toilet pun dia bagi toilet duduk rasa. Toilet duduk. Gelap sikit lah, sorry lah. Tak ada lampu sini memang tak ada lampu. So ada shower. Air pun kuat guys. Ada toilet duduk. Tapi tak ada bagi pipe getah. Untuk nak pakai pipe getah tak ada. So ada sinki. Ada sinki. So ni toilet 1, toilet 2. Macam ni. Sama juga. Sama saja Ada shower tak? Ada shower guys. Ada shower, ada pipe air kat situ. Ada sinki juga. Alright. Dan toilet pintu 3 ni. Okay, sama juga. So kalau malam korang bawa lampu lah. Bawa lampu sebab sini memang tak ada elektrik Alright guys. Jom kita pergi tengok lagi tempat lain. Tapi yang best dekat sini banyak pokok pokok buah pun banyak. So, yang ada di sini pokok durian, pokok rambutan, pokok buluh. Kalau korang nak makan rebung, tu durian besar. Guys, tolong zoom kamera. Tolong zoom itu. Ada pokok cempedak juga. Ni ada lagi kecil-kecil lagi lah. Pokok ni pun nampak kecil je. Alright. Dan di sebelah sana ada pokok petai yang kita ambil petai semalam. Yang tu ada owner dia Owner lain-lain kat sini pokok dia sebab dulu ada yang ada rumah kat sini. Tapi disebabkan dulu pernah jadi kepala air. Apa yang saya dapat info daripada owner pokok petai tu, dia kata rumah dia dulu tu lah asalnya, tapi dia dah pindah ke atas sikit sebab dulu pernah jadi kepala air. Jadi kat sini hati-hatilah kalau kita camping Alright. Jom kita review tapak dulu. Alright guys. So kat sinilah yang luas sikit kalau korang nak camping ramai-ramai. Ni paling luas lah kat sini.
Dan dia rumput dia ni macam tu sikit lah, tanah dia ni kan. Ada yang rata, ada yang tinggi sikit, ada yang rendah sikit. So kalau musim hujan tu hati-hati juga, kita takut ada air yang turun. Tapi setakat ni alhamdulillah okey lagi lah. Walaupun semalam ada hujan sikit. Kalau tak lebat tu okey je. So di sini bersih lah. Kat tengah tu ada boleh buat campfire. Sini yang toilet yang luas. Ni berapa kemah boleh letak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, berbelas-belas lah kemah boleh letak kat sini. Kalau kemah besar-besar tu, korang selalu pakai yang besar-besar. Tu kecil je lah. Sini juga boleh buat RTT. Untuk orang yang pakai RTT camper van apa semua. Tapi jalan masuk untuk camper van tak digalakkan lah. Kalau macam RTT tu 4x4 okey je. Okay guys, jom kita pergi sebelah sana guys. Sebelah sana pun ada lagi. Untuk yang belah sini pun depan sungai juga guys. Tapak depan sungai. Ni tapak kami tadi belakang ni. Belakang kamera. So ini berhadapan dengan tapak kami ni. Ini antara yang redup juga. Sebab dia ada pokok buluh ni. Kita duduk bawah pokok buluh. So kat sana pun ada singki. Akses mudah juga untuk ke sungai. Kita menghadap sungai kat sana lah. Jom. Sebelah sini. Sebelah kanan ni. Ini pun antara yang depan sungai kat guys. Luas lagi guys. Memang luas. Okey, sini pun cantik juga guys. Sini ada kawasan cetek. Kalau sungai nak mandi sungai ada kawasan cetek. Boleh pacak kemah kat sini. Best juga kat sini. Okay. Cuma nak pergi toilet jauh sikit lah ke ujung sana. Sebab ada toilet yang dekat. Tapi sebelah kanan saya ni ada toilet yang dekat. Tapi dia dah rosak. Pakcik Petai semalam cakap dia dah rosak. Toilet dia dah tak boleh pakai dah. Jom lah kita pergi tengok dulu. Ya guys, toilet dia macam ni lah. Tapi dah rosak ni, tak ada air kot. Tangki pun tak ada. Jadi tak digunakan lah toilet ni. Kalau korang sukakan jauh sikit pada orang, kat sini lah. Kalau tak ada orang, kalau dah full ke apa ke kan, kat sini boleh pacak kat sini. So belah sana dah tak ada dah. Hanya ada pokok-pokok sahaja. Guys, semalam yang petai kita ambil tu yang ni lah. Ada pokok petai banyak ni. Tapi minta izin dengan owner petai. Semalam kebetulan masa saya nak ambil tu, saya ingatkan Tok Batin punya, Tok Batin campsite ni punya. Rupa-rupanya ada orang lain. Siapa owner dia? Owner dia adalah yang rumah ni dulu. Dia punya rumah kat sini dulu. Ni tempat asal dah rumah dia ni. Tapi dia dah pindah. Tinggal sekarang ni lantai macam ni saja. Sebab dia katakan dulu ada pernah kejadian kepala air. So dia dah pindah naik atas sikit. Sebab ini kira rendah sikit lah tapak kat sini. Kejadian kepala air tu menghanyutkan balak-balak, pokok-pokok kayu besar ni. Boleh nampak ni. Yang ini asal daripada, yang ni apa yang diceritakan lah kepada saya kan. Kalau dia tipu, kalau tak betul pun, itu daripada cerita dia lah. Ini saya sampaikan je. So petai ni dia punya lah ni, dia kata. Dia yang tanam pokok petai ni. Saya ingatkan dia petai liar tumbuh kan, yang dah lama. Rupanya dia kata dia yang tanam. So semalam saya dah beli dengan dia petai ni. Bayar seikhlas hati lah. Untuk yang bertanya kan, berapa bang camping kat sini bang? Okay, sebenarnya saya belum dapat harga lagi untuk camping kat sini. Tapi sebab semalam saya tak jumpa Tok Batin. Tok Batin dia pergi keluar ke Cameron. Ada kenduri ke apa tak pasti. Ada urusan lah. So nanti balik baru saya akan jumpa Tok Batin dan kita akan bayar kat dia lah. Harga campsite saya tak pasti berapa. Tapi saya rasa yang dengar daripada brother yang saya tanya dekat Facebook tu, dia pernah camping kat sini, dia bayar RM15 sahaja untuk satu malam. Alright guys. Tak pastilah bayar kepala ataupun bayar ikut tapak, tapi saya rasa ikut tapak. Tapi nice lah tempat ni. Mana nak jumpa tempat yang murah macam ni, hidden gem tengah-tengah kampung orang asli kan. Alright guys, ni betul-betul nature lah. Betul-betul kita boleh rasa hutan tu. Alright. Okay guys, kalau camping kat sini sungai memang best lah. Cuma semalam hujan. So air dia tak berapa nak jenis sangat. Kalau hujan lebat dia lagi keruh lah. Tapi hati-hatilah kalau nak mandi kat sini. Saya pun tak cuba mandi lagi. Boleh tengok sini tepi-tepi ni masih lagi okey, tak dalam. Kalau sana tu nampak lah ada tempat dalam, ada tempat yang tak dalam. Arus pun agak kuat juga hari ni. Okey lah, sejuk juga. Tapi tak adalah sejuk sangat. Okey lah, sejuk-sejuk biasa. Sejuk standard sungai biasa lah. Okay. Best lah sungai dia.
Cantik je. Ini sebab dia tak nice sebab ni je. Sebab apa? Hujan semalam. So dia keruh lagi. Kalau kita pergi musim-musim tak hujan ni, cantik lah sungai dia. Alright. So hati-hati juga mana yang datang ke sini nak mandi sungai, perhatikan anak-anak tu kalau mandi kat sini tu. Alright, jom kita naik guys. Okay guys, itu saya rasa setakat ni saja saya dapat review sedikit info mengenai campsite ni. Mungkin ada info-info tambahan nanti saya akan update lagi dalam video ni. Alright. Okay guys, stay tune. Yang bertanya kan, bang, camping kat sini line okey ke? Line telco okey ke? Okey, alhamdulillah okey. Sebab apa? Kita ada menara telco yang paling dekat. Kat situ. Saya pakai Celcom Digi okey. Kita pakai Celcom Digi Maxis, ada line lah. Yang lain saya tak pasti Okey, so cemerlang line kat sini. Cuma jalan masuk mesti ada putus-putus lah line tu sebab ada tempat yang tak ada penduduk. Jadi tempat tu tak ada menara telco lah. Alright, itu saja. Kalau camping kat sini kira macam mana kalau orang datang bawa kereta ke apa ke yang camping atas bumbung ataupun apa kemah atas bumbung tu sama aja lah. Okey guys, kalau siapa-siapa nak camping kat sini cari abang ni, boleh WhatsApp dulu ke bang? Boleh. Boleh WhatsApp dulu, senang lah. Ya, kena booking dulu, takut nanti penuh lah. Masa takut macam bulan menyewa hari mereka tu hari sampai penuh. 140 biji kereta tak muat. Oh tak muat. Ya betul juga tu. Nanti abang minta nombor abang dulu. Malam saya main redah aje. 19 Okey, 19 46 46 46 46 213. Okey, nama apa? Biasa dia orang panggil band je lah. Band Paling terkenal sini. Band. Okey guys, siapa-siapa nak datang camping nanti kat sini boleh ambil nombor dia ni lah. Okey, saya akan letak sekali lagi dalam saya punya description kat bawah. So, jumpa boleh roger abang band WhatsApp dulu nak datang sini. Semua banyaknya biasanya 4x4 lah, senang kan. Banyakkan tu lah. Okey. So camping harga RM20 satu malam. Kalau grouping ramai-ramai pun boleh. Dan dia booking dulu. Booking dulu. Nanti penuh. Ya betul. Kata kita datang pun redah aja. Kebetulannya ni tak ada orang. Terima kasih banyak. Baik, jumpa lagi nanti. Abang satu je lah, ada jaga kat sini je lah. Dia bawah sana. Bawah sana ada saya nampak semalam. Tak berapa juga. Cuma ni yang biasa dia orang camping. Okey. Baik. Okey, stay tune guys. Okey, yang mana kita pun dah kemah-kemah dah ni, sementara hujan-hujan ni. So next nanti kita akan camping di satu tempat yang orang kata super view dia. So yang ni kita trial, kita nak test kemah ni sebenarnya. So nanti next akan datang kita akan camping di satu tempat yang memang rare, memang awesome view dia. Di utara tanah air. Okey, jangan lupa support kami, like, comment, share, subscribe. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Bye-bye. Nama adik? Nama apa? Ryan. Ryan. Umur berapa? Berapa tahun? Darjah berapa? Sekolah? Darjah 3 dah? 3. Ini? Akak ni? Adik-beradik? Ini anak abang juga? Kan ada saudara je lah. Uh, Ini?
Anak pelara cucu lah. Oh, gitu dah. Pangkat cucu lah. Anak seorang ya? Saya Macam apa? 6. Jadi saya dah. Okey, sekarang ni kita orang dah settle kemas-kemas barang. Bahagian dalam pun dah kosong. Sekarang masuk untuk runtuhkan kemah. Okey, tapak sekarang dah kosong. Ini tapak yang kita orang camping tadi lah. Barang-barang semua kita orang dah settle kemas. Kemas dalam keadaan hujan. Nampaknya hujan ni berlarutan lama lah. So, tak payah tunggu berhenti. Kita terus kemas-kemas dan caw daripada sini lah. Okay, alhamdulillah kita semua dah siap. Dah siap mandi, dah bersihkan diri. On the way pula, tapi cuaca agak kurang baik ni sekarang ni. Risau juga ni, kita nak turun. Harap kita selamat sampai dan tidak ada apa-apa yang kejadian yang tidak diingini berlaku lah. So air pun dah makin laju tu, tengok tu. Bismillah. Pukul berapa jam? Oh, sekarang ni pukul 3.17. Kita baru keluar daripada tempat campsite menuju ke jalan besar. Dah. Bye. Itu rumah penghulu kampung. Bye-bye. Bye-bye. Masih steady Alhamdulillah. Okey lagi. Seram-seram juga ni. Semoga dimudahkan Ini yang dah jadi longkang tu.
Ini alongkang. Ini lagi dalam. Ini kita dah semak cakap tu mak. Mesti baik pegang-pegang. Ya Allah. Saya masuk satu. Nak kita orang tolak ke? Sebab tayar kita dah tak berbunga. Dia dah licin lah jalan ni. Ha. Okey. Sebabkan jalan ni terlalu licin. Kereta je lah. Masuk kereta. Mak bahayalah mak duduk situ mak. Baik mak duduk sini. Nampaknya kita ada masalah sebabkan tayar kita dah tak berapa ada bunga. So jalan ni terlalu licin, tanah merah kan. So kereta kita dah tersekat dah dekat sini. So kita nak kena cari solusi lah macam mana kita boleh untuk naikkan kereta untuk lalu bahaya rumput kat sana. Sekarang kita tengah cari kayu ataupun batu yang boleh bantulah untuk tayar ni naik untuk jalan bahagian rumput belah situ. Ya. Ha, belakang pula. Sangkut je. Awas. Nak jatuh ke? Tak jatuh. Tadi bila main mineral dia jatuh. Ha. Tak jatuh. Seram lah aku. Belakang. Dah belakang pula. Sekarang ni kita tengah tunggu on the campsite. Kata nak datang tolong lah untuk tolak kereta ni lah supaya kita boleh lalu laluan yang licin ni. Hujan tu makin lebat. So
semoga urusan kita dipermudahkan lah. Oh, dia ada di sini. Pokok tu nak buang kan ni, tapi kan nak buang merata-rata. Ya. Okay, ada satu kereta Hilux juga. Dia cuba try tengok lah. Kot-kot dia boleh tolong kita. Hujan daripada tengah hari tadi. Tak berhenti-berhenti. Sekarang ni dah nak dekat pukul 4 dah. Ada setengah jam. Kita sekat kat sini. Kita cuba cari batu besar. Dia tak kuat sangat dia nak tarik. Dia punya kereta tak kuat. Okay, kita proses cari batu-batu besar untuk buat lapik bahagian tayar. Ada lapik batu dah. Bismillah. Tak apa, biar je. Letak je tepi. Alhamdulillah ada satu Hilux lagi yang kita boleh cuba dapatkan bantuan daripada dia. Kot-kot kalau dia ada tali yang boleh tarik. Ya, apa? Abang ni ada bawa ni, bawa kayu. Tambah lagi. Oh, belah bawah dia pula. Cuba. Jangan lupa baca doa. Abang macam ni, abang. Hah?
pula dia nak parking kat atas. Takut nanti kan semua tersesat. Pakai tali tak boleh. Kereta diorang yang tak berjalan. Sebab jalan sini terlalu licin. Melainkan kalau dia tarik daripada jalan ni. Senang kita nak rakam. Alhamdulillah. Ya Allah. Kau sabar apa ni? Dia memang kena laju mak. Tak boleh berhenti. Ni kalau dia berhenti dia akan tersekat tempat lain. Alhamdulillah. Akhirnya tunggu kat situ tu. Terima kasih banyaklah. Ni hero-hero kita yang selamatkan kita orang daripada tersekat. Sekarang dah petang dah. Jalan terlalu licin. Hujan pun tak berhenti-berhenti daripada tadi. Minum. Juga nak pergi koyan. Abang nak pergi koyan? Oh. Apa? Balik kan? Balik. Terima kasih banyak. Selesai kat sini. Banyak lagi ni. Kat mana? Kemas balik. Kalau kemas. Bye, terima kasih. Bye. Terima kasih. Oh, ni hari semalam. Kita jumpa semalam. Oh. Naik bawa gas. Itu bukan cikgu tu ke? Bukan. Dia tengah tengok jalan seorang tu. Tadi letak batu letak batu apa semua. Batu tak ada sangat. Dulu je kena pakai space sendiri. Diorang ajar. Tapi diorang kena tunjuk lah. Kalau tak tunjuk tak tahulah kan. Ada orang tolong tengok. Sebab kita kena orang tengok juga kan. Tengok sebab tahu jalan mana kita kena lalu kan. Mana yang teruk tu kena ngecas lah. Tapi Tari Abi betul-betul ni langsung. Betul-betul tersalut dengan ni. Salut. Empat-empat pula tu. Kena slow-slow sikit. Bagi kalau kat jalan tar tu mungkin dia akan hilang sikit lah selut dia tu. Sekarang ni dah pukul 4.35. Selama 1 jam lah kita tersekat tadi kat kawasan berlumpur tadi. Alhamdulillah atas pertolongan penduduk dekat sini kita dapat teruskan perjalanan kita. Okay, ini orang Pakistan yang tolong kita tadi. Dia yang paling lama kan stay dengan kita. Sebab dia tak kuat sebenarnya. Tapi dia tak berani. Dia nak pergi atas lagi. Dia tak berani. Dia nak pergi atas lagi sepatutnya. Dia tak berani. Musim-musim hujan ni kan. Dia nak teguh. Bang, terima kasih ya. Bayar, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah tolong.
Moga Allah membalas jasamu. Terima kasih. Assalamualaikum. Tak tahu lah Islam kita. Islam kan dia sebagai Islam kan. Oh, ni dah cantik dah. Jalan dia. Jalan baru. Ni jalan baru lah. Dah habis lah ni. Dah habis lah off-road kan? Okey, tadi sekarang ni menunjukkan pukul 5.38. Kita baru habis melalui jalan off-road. Keluar daripada kampung. Keluar daripada perkampungan. So sekarang ni jalan yang ni lah, jalan bahagian sini semua jalan cantik. Sekejap je dalam kilo je ni. Dalam 3 kilo, bawah 3 kilo lah. Lepas tu jumpa jalan besar terus lah. Okay guys.